Assalamualaikum. Ni Kak Koja nak tunjukkan cara mudah untuk buat pancake ya. Satu biji cawan. Ini margarin. Kak Koja guna margarin yang ni je. Soft margarin yang ni. Dalam 2 sudu macam sudu besar. Lepas tu gula. Gula kita tak pakai banyak lah. 2-3 sudu macam tu. Lepas tu ni tepung gandum. Kalau kita dah guna cawan ni, 2 cawan tepung gandum, susu kita guna dalam 2 cawan setengah macam tu. Kita guna bekas yang sama, ni sukatan dia dia tak ada gram-gram je, cawan-cawan je Dan juga sedikit esen vanila. Kenapa kita guna esen vanila? Sebab dia ada telur, so kita tak nak bau hanyir dia tu kan. Okay, lepas tu kita guna sedikit baking powder. So kita masukkan dalam satu bekal, kita dah gaul-gaul, lepas tu kita blend. Kalau dia tak blend, nanti dia punya tu struktur dia tu tak berapa cantik. Lepas tu kalau nak letak sedikit garam pun boleh. Okay, jom kita buat pancake modern.